Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel yang tak seberapa ni, iaitu channel Toko Malaysia. Okey, jadi hari ni saya sangat gembira sebabnya saya dapat lagi satu figure yang mana figure ni memang figure yang saya tunggu-tunggukan, dan memang saya dah lama sangat nak beli figure dia tapi tak pernah dapat. Dan Alhamdulillah tahun ini, tahun 2025 baru saya dapat beli, iaitu figure Kamen Rider Zero One, guys. Korang bayangkanlah, saya tengok series ni tahun 2019, dan daripada tahun 2019 tu lah saya memang tunggulah nak beli figure ni kan. Tapi waktu 2019 tu saya tak mampu untuk beli figure, apa-apa figure lah, sebabnya saya masih belajar dan saya pun tak ada lagi pekerjaan. Jadi bila dah tahun 2025 ni, Alhamdulillah ada rezeki sikit, saya pun beli figure Kamen Rider Zero One ya. Dan saya beli macam biasa dekat apps Taobao dengan harga yang sangat murah. Tak silap saya dapat dengan harga RM33 macam tu kot. Tapi kalau saya lupa, korang boleh tengoklah gambar yang saya akan bagi dekat dalam video ni. Memang sangat murah guys, bawah RM40 korang dah dapat Shodo Kamen Rider. Kalau korang nak tahu, Shodo ni pun dia ala-ala Chodo lah, Ultraman kan. Ultraman Shodo, kalau Kamen Rider Shodo dan juga Sodo. Tapi Shodo ni sebenarnya tak silap saya lagi mahal kot, ataupun Sodo. Tapi dua-dua tu mahal lah kalau korang nak beli Shodo ke Sodo ke. Kalau korang beli, memang biasanya harga figure dia tu kecil je figure dia, tapi harga kadang tu sampai RM70, ada yang ratus-ratus. Pada saya memang sangat mahal lah. Tapi Alhamdulillah saya dapat Kamen Rider Zero One ni dengan harga yang sangat murah, bawah RM40 je guys. Jadi kalau korang nak beli juga, korang macam biasa boleh tengok dekat saya punya description box. Saya ada letakkan link kedai yang saya beli dan saya recommend lah korang beli dengan seller ni, sebab seller ni memang sangat bagus dan packaging ni memang sangat mantap lah. Untuk pengetahuan korang juga, saya ni adalah fans Kamen Rider Zero One pada pandangan saya first time tengok memang Kamen Rider era rewa daripada Zero One lah. Jadi Zero One ni pada pandangan saya storyline dia best, karakter MC dia tu kelakar, dan memang saya sangat suka lah design Kamen Rider dia pun saya sangat suka, dan memang sangat smart lah. Pada saya dia simple tapi memang sangat-sangat nampak modern lah. Okey, jadi tanpa kita banyak bercakap lagi, sebelum kita unboxing dan tengok figure dia, kita tengok detail box dia terlebih dahulu. Jadi jom kita sama-sama kita tengok dan kita nilai box dia bagus ke tak bagus. Let's go. Jump! Okey, jadi untuk detail box dia di bahagian hadapan macam ni lah. Dia ada tulis Shodo apa ni, saya tak tahu, tapi dekat sini tulis Shodo lah, yang mana ini line up ataupun figure brand keluaran Shodo yang mana tetap daripada Bandai, cumanya keluaran Shodo. Dekat sini ada tulis lah Kamen Rider Shodo, dan juga ada gambar Kamen Rider Zero One kita yang dekat sini, yang mana memang sangat-sangat smart. Dan dekat sini adalah tulisan dalam bahasa Jepun yang saya pun tak faham. Okey, kalau korang yang faham, korang boleh baca sendirilah. Okey, korang tengok dekat sini tahun 2019, tapi tak tahu 2019 ni apa maksud dia. Adakah tarikh ataupun tahun Kamen Rider Zero One keluar, ataupun figure ni keluar tahun 2019, tapi saya tak tahu. Tapi saya rasa figure ni keluar tahun 2022 sebab dekat bawah ni ada tulis Bandai 2022. Jadi mungkin figure ni keluar lambat sikit daripada series dia, iaitu pada tahun 2022. Dekat bahagian bawah ni ada logo merah Bandai, yang mana kalau korang beli ada logo Bandai ni, insyaAllah lah korang beli barang yang original Di bahagian tepi ni dia akan tunjuk lah line up dia. Okey, macam kat sini dia tulis line up dia. Kita ada Kamen Rider Black, kita ada Kamen Rider Black RX, kita ada Kamen Rider Kuga, yang mana saya pun nak beli juga ni nanti. Kita ada juga Kamen Rider Amazing Mighty kalau tak silap saya nama dia. Dan kita ada Kamen Rider Zero One Rising Hopper kali ni. Kalau yang ni saya lupa, Kamen Rider Zero One metal, metal yang ada besi tu kan. Tapi saya sangat suka jugalah design ni. Dan dekat bawah ni adalah aksesori tambahan dia kalau korang nak beli untuk ke semua line up ni. Okey, di bahagian sisi yang satu lagi tak ada apa yang penting, cuma ada tulisan bahasa Jepun yang korang takkan baca pun kalau korang beli. Di bahagian belakang ni adalah beberapa gambar Kamen Rider Zero One yang telah dipostkan, yang mana korang boleh buatlah nanti untuk artikulasi dan juga untuk posing Kamen Rider Zero One tu. Korang boleh cubalah ikut macam yang ada dekat belakang ni. Dia nak tunjuk yang figure ni artikulasi dia bagus dan juga dynamic lah. Korang boleh buat macam-macam gaya, dan ada tulisan bahasa Jepun yang tak boleh, saya pun tak faham. Dan ada tulis Kamen Rider Zero One Rising Hopper dekat sini. Dan paling penting ada stiker approve daripada Toy Company. Toy Company ni yang buat Kamen Rider. Jadi kalau korang beli figure daripada Kamen Rider ke, kalau ada stiker Toy ni, memang korang beli barang yang original lah. Okey, bahagian atas ni ada tulis Shodo dan juga ada gambar Kamen Rider Zero One lah. Untuk pengetahuan korang, saya pernah beli keluaran Sodo ini Shodo. Kalau Sodo dia lain sikit. Sodo mungkin saya rasa dia banyak stiker Kalau Shodo ni saya harap tak ada stiker lah. Tapi Sodo saya pernah beli, saya beli Kamen Rider Kuga punya lah.
lah. Jadi ini first time saya beli yang Shodo dan juga Kamen Rider Zero One. Di bahagian bawah tak ada apa, hanya ada tulisan bahasa Jepun yang korang takkan baca pun kalau korang beli. Okay, jadi untuk packaging dia saya rasa jauh lagi cantik lah daripada Shodo yang biasa kan. Jadi saya tak boleh nak komplain banyak. Memang saya sangat suka design dia, dia punya pilihan gambar pun sangat cantik, background dia semua. Saya boleh bagi untuk Shodo ni design dan juga detail box dia 8.5/10. Mantap. Jump! Ini adalah saat yang paling saya tak suka, sebabnya kita terpaksa rosakkan packaging dia untuk buka figure dia. Tapi nak buat macam mana, kita terpaksa lah juga buka walaupun saya suka design kotak ni, tapi demi figure dia, sama-sama lah kita unboxing. Let's go. Jadi ini adalah rupa dia bila kita dah siap unboxing dia, dan sama je lebih kurang macam Shodo. Yang mana yang pertama kita akan dapat ini dia gula-gula yang memang tak halal, jadi jangan dimakan kepada yang Islam. Kalau yang bukan Islam tak apa, tapi kalau yang Islam jangan makan sebab coklat ni ataupun gula-gula ni tak ada sijil ataupun logo halal lah. Kemudian korang akan dapat satu plastik yang macam ni lah, yang mana ada badan figure dia, ada kepala figure dia dan beberapa part tangan yang mana kita kena pasang sendiri. Tapi untuk Shodo ni bagus, dia berbeza dengan Shodo sebab Shodo ni figure dia, badan dia semua dah dipasang, jadi tak terlalu memenatkan lah macam Shodo kan. Macam Shodo pula, macam Shodo. Kalau Shodo, dan yang paling ketara saya nampak beza dia adalah Shodo tak ada stiker guys. Oh my god! Wow! Mantap. Okay, kalau untuk Shodo stiker dia memang banyak lah. Jadi Shodo ni memang saya recommend lah korang beli berbanding daripada Shodo sebabnya tak ada stiker guys. Memang mantap. Jump! Okay, jadi sekarang kita dah siap pasang figure dia. Jadi jom kita tengok yang pertama kita akan dapat apa. Okay, yang pertama korang akan dapat beberapa pasang tangan tambahan untuk dipakaikan kepada Kamen Rider Zero One kita. Ikutlah kesesuaian macam mana korang nak post, korang pakailah tangan dia. Okay, jadi korang kiralah sendiri ada berapa pasang dekat sini. Pada pandangan saya okey je. Untuk detail itu korang tengoklah, dia agak kosong yang hitam macam ni je. Okay, tapi tak apalah, dengan harga yang macam ni saya boleh terima lah. Hissing! Frog rise! A jump to the sky turns to a rider kick. Okey, jadi ini adalah karakter utama untuk video kali ni, iaitu Kamen Rider Zero One versi Shodo yang mana pada pandangan saya memang sangat-sangat padu Saya dah lama nak beli figure Kamen Rider Zero One ni dan alhamdulillah hari ni baru dapat guys. Jadi untuk Shodo ni saya berpuas hati lah, walaupun ada perkara-perkara yang kurang sikit. Contohnya macam beberapa cat yang diorang tak cat. Ada banyak jugalah mispin ni kan, tapi yang penting tak ada stiker lah kan. Saya sebenarnya lebih rela tak ada stiker daripada cat Saya lebih rela kurang cat daripada kena pakai stiker. Baru betul. Okey, jadi untuk detail dia semua memang padu lah. Kalau korang tengok suit dia betul-betul, dia ada tekstur Okay, korang nampak tak? Dekat bahagian badan ni ataupun suit dia tu ada tekstur tambahan yang macam bintik-bintik macam ni. Jadi bila korang pegang tu, korang tak rasa kosong ataupun tak rasa macam plastik yang murah Memang sangat-sangat smart. Korang tengok bahagian muka dia. Zero One ni memang saya suka sangat lah sebab detail dia tu dan bahagian muka dia tu memang sangat handsome lah. Antara Kamen Rider Rewa yang pada pandangan saya ada design yang paling cantik Dia simple, color dia menyelah tapi tetap nice lah pada pandangan saya. Memang padu guys. Okay, cumanya kalau korang pegang bahagian tanduk ni, korang kena hati-hati sikit lah sebab tanduk ni pakai bahan yang lembut, jadi mudah untuk patah ataupun untuk bengkok jadi korang kena hati-hati sikit lah bila main ataupun pasang kepala dia tu. Tapi untuk overall detail dia memang padu guys. Bahagian belakang macam biasalah, kerja Bandai memang tak pernah habis. Jadi diorang akan tinggalkan bahagian belakang ni macam ni lah, warna hitam, tak ada sebarang cat Tapi tak apalah ya guys, saya pun dah terbiasa dengan figure-figure yang tak ada cat belakang ni. Jadi pada pandangan saya just nice je lah. Tapi untuk dia punya proporsi badan, detail, korang tengoklah warna dia memang sama macam dalam series dia. Dan memang macam orang yang pakai suit lah, dia tak nampak macam robot ke Lego ke. Memang sangat smart guys. Jadi untuk Kamen Rider Zero One versi Shodo ni, saya boleh bagi detail dia dan juga aksesori tambahan yang dibagi tu 8.5/10 guys. Just nice. Pada pandangan saya memang mantap lah, padu. Jump!
Okey, sekarang kita akan tengok artikulasi untuk Shodo Kamen Rider Zero One biasanya kalau Shodo ke Chodo ke memang tak dinafikan lah, artikulasi diorang ni memang bagus lah Okey, jadi kita mulakan dulu dengan bahagian kepala. Okey, untuk Kamen Rider Zero One ataupun Shodo ni, bahagian kepala dia boleh 360 360 darjah, tak ada masalah. Boleh ke kiri dan ke kanan. Dia boleh goyang sedikit. Okey, boleh goyang dengan leluasa juga Okey, nampak tanduk dia ni mudah luntur mudah bengkok, jadi korang kena hati-hati bila main. Dia boleh lah goyang-goyang tu, sangat nice juga. Untuk mendongak ke atas, okey, mendongak dia tinggi jugalah guys. Okey, mendongak dia tinggi juga. Kalau menunduk pun okey lah pada saya just nice je. Untuk kepala dia ni memang sangat sedap lah. Untuk bahagian bahu dia, okey, dia ada armor dekat sini, jadi tersangkut lah. Tapi untuk mendepa 90 darjah tak ada masalah guys. Jadi korang nampak ni, bila dia mendepa macam ni, tak ada masalah, memang sangat nice lah. Cuma korang tak boleh nak rotate 360 darjah sebabnya ada armor dekat sini, jadi dia tersangkut dekat armor dia. Dan dia ada juga bicep swivel iaitu ada artikulasi di bahagian bicep ni, yang mana saya sangat suka lah kalau figure ada artikulasi dekat bahagian bicep ni. Jadi korang boleh main di bahagian tangan ni dengan lebih leluasa dan juga lebih sedap lah Dan untuk bahagian siku dia ada artikulasi lebih daripada 90 darjah boleh naik ke atas macam ni. Jadi memang sangat-sangat mantap. Untuk bahagian pergelangan tangan boleh pusing 360 darjah, Allah cabut. Untuk naik dan ke bawah tu sedikit sahajalah sebabnya dia tak pakai ball joint Kalau korang tengok macam ni nampak dia pakai jenis yang macam nak kata apa nama dia, tapi korang just sumbat je lah dia tak ada ball joint. Jadi untuk nak gerak ke atas dan ke bawah tu agak terbatas lah. Jadi tapi kalau rotate tu tak ada masalah. Untuk bahagian dia punya dada, okey, bahagian dada ni ada artikulasi. Okey, nampak ni, ini baru betul ada artikulasi di bahagian diafragma dia ataupun di bahagian pinggang dan juga bahagian dada dia ni. Jadi dia membantu untuk bagi figure kita boleh membengkokkan badan dia macam ni Nampak, ini pada pandangan saya setakat ni figure yang saya review ini yang paling jauh boleh pergi. Kalau ke depan, membungkuk ke depan, okey, membungkuk ke depan dia tersangkut sikit dengan armor dia dekat perut ni. Nampak, dekat bahagian dada ni ada armor jadi tersangkut sikit. Jadi tak boleh nak membungkuk ke depan sangat lah. Tapi kalau ke belakang memang jauh lah juga guys. Nampak, memang mantap. Kemudian korang boleh goyang-goyangkan bahagian pinggang dia sebab ada artikulasi, memang sangat best. Boleh ke kiri macam ni, boleh ke kanan macam ni, tanpa masalah. Dan untuk bahagian kaki, dia ada artikulasi di bahagian paha ini kalau tak salah saya Chodo Alpha. Untuk Ultraman dia ada artikulasi di bahagian paha itu yang membezakan dia dengan artikulasi untuk Chodo yang lama. Jadi untuk Kamen Rider Zero One ni pun untuk Chodo ada artikulasi di bahagian paha macam ni lah, yang mana memang sangat best dan saya sangat suka lah ada artikulasi di bahagian paha ni. Untuk menendang ke depan tak ada masalah, cuma dia tak boleh nak 90 darjah mungkin dia agak tersangkut dekat bahagian armor paha dia ni. Okay, tapi boleh lah, just nice Menendang ke belakang sejauh ini. Untuk lutut boleh membengkok, membengkok sejauh inilah 90 darjah lah juga saya boleh katakan, tapi memang nice. Dan ada artikulasi di bahagian pergelangan kaki dia. Dia boleh lah ke kiri sedikit macam ni, ke kanan macam ni, ke atas tersangkut dengan armor kaki dia, ke bawah pun sedikit saja. Dan untuk bahagian artikulasi kaki dia ni mungkin agak kurang sikit, tapi just nice jugalah. Lupa nak beritahu dekat bahagian kaki dia ni, ibu jari dia ni pun ada artikulasi korang tengok sini, nampak, boleh bengkok untuk ibu jari kaki dia. Jadi kedua-dua ni ada artikulasi lah. Saya lupa nak beritahu. Mantap. Jadi dengan artikulasi yang ada untuk Kamen Rider Zero One ni memang saya sangat puas hati lah. Jadi tak boleh nak komplain apa lah. Untuk artikulasi Chodo ke saya sangat suka lah. Tapi pada pandangan saya yang Chodo ni memang sangat-sangat best lah. Jadi saya boleh bagi untuk artikulasi Kamen Rider Zero One ni 9/10 guys. Memang sangat best untuk korang mainkan. Mantap. Jump! Ini adalah ketinggian di antara Shodo Kamen Rider Kuga Titan Form dan juga Shodo Kamen Rider Zero One. Jadi korang jangan expect Shodo dengan Shodo ni sama size Shodo ni lebih tinggi, Shodo lebih rendah.
Okey, jadi macam itulah perbezaan ketinggian dia. Yang ini sodo, yang ini shodo Dan perkara yang saya nampak lagi perbezaan dia, untuk shodo ni lagi best sebab dia tak ada stiker lah. Kalau sodo ni pakai stiker guys. Sodo ni korang tengok belt driver Kamen Rider Kuga ni pun pakai stiker guys. Memang saya tak suka lah. Saya lebih rela cat yang kurang daripada kena pakai stiker Jadi untuk perbezaan itu, saya lebih recommend korang beli shodo lah Walaupun saiz dia kecil, tapi saya lagi suka shodo sebab kualiti plastik dia pun jauh lebih berkualiti dan lagi sedap lah. Kalau untuk sodo ni dia rasa macam plastik yang agak murah jugalah untuk taraf bandai Tapi nak buat macam mana kan, ini pun nama pun figure mainan untuk budak-budak kan, iaitu Candy Toys Tapi kalau korang tanya saya, memang saya lagi prefer shodo lah Mungkin shodo ni kurang sikit dia punya line up. Untuk shodo ni dah banyak Kamen Rider yang keluar Jadi korang boleh pilih lah mana-mana yang korang nak kalau korang ada minat Kamen Rider yang tertentu kan. Tapi itu je lah perbandingan dia. Untuk sodo ni lebih tinggi dan shodo lebih rendah lah. Dan ini pula perbandingan ketinggian di antara Chodo Ultraman Agul dan juga Shodo Kamen Rider Zero One. Jadi diorang ni satu set lah, ataupun satu pasangan yang sama ketinggian Okey, Chodo 10cm dan juga Shodo pun 10cm. Jadi kedua-duanya sama tinggi lah. Jadi sesuai lah untuk korang collect kalau korang yang pentingkan ketinggian untuk figure korang. Mantap. Jump! Okey, jadi kita dah sampai di akhir video. Jadi macam biasa, kalau di akhir video saya akan bagi skor rating untuk figure yang saya review kali ni. Jadi untuk Shodo Kamen Rider Zero One ni, saya tak ada banyak perkara untuk dipersoalkan ataupun untuk dikomplainkan. Jadi untuk skor ini mungkin saya akan bagi sama level dengan Shodo Ultraman Agul iaitu 9/10 guys. Okey, jadi pada saya memang sangat memadai dan berbaloi lah. Lagi-lagi saya dapat Kamen Rider Zero One versi Shodo ni dengan harga yang sangat murah biasanya kalau Shodo ataupun Sodo ataupun Chodo, line up diorang ni harga mungkin mahal sikit lah. Tapi Alhamdulillah saya dapat dengan harga yang murah. Jadi pada pandangan saya itu memang sangat berbaloi lah. Okey, saya bagi 9/10 sebabnya dia ada kekurangan dia juga. Okey, antara dia miss pain. Dan satu lagi perkara yang saya rasa agak annoying di bahagian shoulder pad dia tu ataupun di bahagian bahu dia tu, yang mana ada armor tu kan. Armor dia tu susah sikit untuk kita gerakkan bahagian tangan dia sebabnya dia akan mengganggu lah artikulasi kan. Jadi pada pandangan saya, dia punya shoulder pad tu agak mengganggu dan tak boleh nak digerakkan pun. Okey, hanya boleh gerak ke atas dan ke bawah. Jadi itu satu kekurangan lah pada saya. Jadi saya bagi 9/10 lah. Tapi untuk detail dia, estetik dia tu memang sangat cantik lah. Jadi saya boleh maafkan untuk shoulder pad dan juga dia punya cat yang tak seberapa tu. Okey, jadi pada pandangan saya Shodo ni memang dah ala-ala SH Figure Art lah, tapi versi yang mini SH Figure Art versi mini, korang belilah Shodo. Okey, jadi kalau korang suka video ni, jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. いいからどけっての